Ini versi yang lama, dia datang bulat macam ni. Ini pun versi yang lagi lama, bulat macam ni. Yang ni memang ada limited range dia. Yang ni versi baru ni, no limit range. Aku tak tahu macam ni dia buat, tapi memang tak ada SIM card dalam ni. Korang just set sekali, dia akan bunyi. Bila dah set, dah pair dengan korang punya device, dia memang boleh detect kat mana je korang bawa. Dalam dunia ni, worldwide, yang ni boleh trace guys. Memang mantap gila. Memang sangat berguna kalau korang punya pasangan jenisnya kerja travel. Contoh pramugari, pilot, offshore, korang boleh pakai smart tracker ni. Contoh sekarang ni, tracker ni berada dekat Turki. Dia boleh detect juga tau. Jarak Turki dengan Malaysia lebih kurang dalam 8,000 km guys. Korang tengok memang function. So dalam packaging dia, dia datang dengan kotak macam ni, keychain, dan ini dia punya GPS locator. Sesuai untuk mereka yang selalu berjalan jauh worldwide. Macam aku just letak dekat aku punya kereta je lah. Memang lepas guys. Kecil gila, tapi yang ni versi lagi padu, unlimited range.